Kita nak pergi kenduri di Endau. Okey, jom kita bergerak. Okey, sambil-sambil. Sekarang ni tengah musim durian. 28 hari bulan 27 hari bulan 6 tahun 2026. So sekarang memang tengah musim durian ni sangat banyak. Ayo ai di 24 RM2 je sekilo. Serius lah. Ni satu topok ni RM20. Yang lagi satu tadi kita beli ayo ai. Ada air pun banyak macam ni juga, satu topok air. Jadi orang tu dia kira lamsam dua ni RM30. RM30 sorry, RM25. Maknanya air air tadi RM5. RM5. Nak bagi je sebenarnya tu. Oh, dia nak bagi je lah air tu Tapi gemuk-gemuk macam ni buat hati lah orang kata nak. Pasal tangan. Alhamdulillah rezeki. Pasal tangan dulu. Baru Okay, sekarang ni kita nak menuju ke Endau ya. Gunung Redang. Gunung Redang. Gunung Ledang kat belah sana tu. Gunung Redang. Nanti kita akan lalu dekat depan rumah Sapi. Lepas tu kita akan lalu depan Sapi rumah. go. Lepas tu kita akan lalu depan rumah Sapi. Alisha Az-Zahra. Saking guys. Sapi ya. ASMR Musangking. Mukbang. Yes. So Musangking tangkap sedap tak? Oh, baru cakap tengok durian tu. Oh, lori tu penuh dengan durian. Lori. Berlori-lori. Dusun durian. Ini pun dusun durian. Penuh. Musim durian. Tak adalah, ni belum keluar lagi durian dia. Nah, yang tu manggis ke? Wah, ya Allah, banyaknya durian. Heh. Ini macam dah nak buang-buang. Ya Allah, dah merkah-merkah macam tu. Apa tu kononnya? Oh, manggis. Tu manggis tu, boleh. Nak tengok? Jalan. Apa ni sana? Mana? Oh, ni tak jual ni? Orang tua juga, dia orang sana. Oh, sana Ini harus saking. Betul tak? Mudah enggak? Semua harga satu harga saja. 1 kilo 15 saja. Berapa ni? 1 kilo 15. Ha? Bukan di 13 kak. Blackton sana ada. Yang ni? Ni apa? Di 13. 13. Yang kahwin biasa mana? Kawin biasa ni semua kawin biasa lah. Di 24, 144. Tu kan? Ya, Blackton berapa Blackton? Di 13. Itu di 17. Semua sama harga, satu harga saja. 1 kilo 15. Ya. Kahwin biasanya tak? Tidak bukan lagi. Sudah kurang kak. Blackton berapa satu? Sama harga bang. 1 kilo 15 saja. Satu. Mana Blackton? Yang ni hujung ni? Mana ni 15 apa? Blackton. Masak atamnya, tak masak saya. Memang masak semua. Cuma kalau buruk kau punya. Separuh busuk saya kasih ganti. Tapi yang takut kak. Saya boleh bekas ada, saya kasih tak bekas. Ni sebiji ni jatuh berapa kilo ni? Ni Agak-agak sekilo lebih ya? kilo lebih, 2 kilo lebih. Isi dia tak banyak Memang bang. Ni kecil mah. Tapi semua tempat ada. Ada mana? Ini mana pokok? Ini semua sini Mia. Dia mentah ya? Dia mentah Mia. Mana tempat lain-lain tahu.
Ya, itu cakap. Tak ada. Dah. Dia punya. Ini tak ada orang ni. Orang ni. Itu boleh kan? Ah, utur mak. Awal. Okay. So ni Musang King tadi. Ini bukan musang lah. Ni Blackton. Okey, ni Blackton. 1 kilo RM15. Ni satu tepung ni harga dia RM18. Nak rasa, nak rasa. Nak satu. Dengan Musang King tadi macam mana? Apa beza dia? Mama rasa macam mana? Mana sedap lagi sebenarnya? Dia Kau lebih suka musang king. dia rasa macam mana sebenarnya? Cuba describe sikit. I don't know how to describe. Dia cream. Dia rasa super cream. Dia ada rasa ketat sikit lah. Nak. Musang king tadi macam lagi pahit. Cuba rasa. Nak. Oh, dia berlemak. Nak. Yang ni dia berlemak. Maksud kalau dengan Musang King tu, Lemak sangat padat. Kurang pahit sikit lah daripada musang king. sebab tu orang suka Blackton Tapi kalau orang yang suka lemak, boleh ambil Blackton lah Nak. Tapi kalau suka macam pahit-pahit sikit, manis sikit, Musang King kan. Nak. Yang ni dia macam nak ke air-air sikit kan. Tak, lemak dia lemak padat. Lemak macam mana berkerim kan. Sedap kan. Mantap. Macam air dia lemak. Nak. Tak, di mana? Dia manis. Di mana? Manis. Lemak dia manis. Ni puas hati. Makan ni memang sedap lah. Nampak memang Okey lah, dia rasa lembut. Macam lembut. Cuma dia punya tekstur dia tak berapa Tak nak gendut cantik lah. banget. Sebab dia kata Nampak kedut-kedut Blackton. macam lembut. Tapi sebenarnya tak. Dia padat. padat Lihat kan. ni, gendut banget, Cok. Oh, Mama deh. ni manggil pula. Dia layan ni mah. Yeah. Tengok, panggil. 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 Apa lagi? Musim guys. Musim Musim. manggis. Musim manggil dan durian. Rambutan tak ada lagi Tadi tak nampak dulu rambutan. Maya tak ada biji ke tak ada? Tak ada. Manggis. Panggil. Banyak. Berapa? 3 kilo. RM20. Oh, cantiknya rupanya. Besar. Ha? Besar lah rumah dia. Bilik ni biasa dua standard lah. Bilik master ni masa ni. Okey. Iyalah, siapa-siapa nak kita duduk. Lepas tu yang ni dia ada 3. Dia ada 2 dengan 1. Ni 2 dengan 1. Tutup. Janganlah. Jahit. Ni 2 dengan 1. Ada 2 hall Ada 2 hal. Ni 2 dengan 1. Besar rumah dia. Ni 3 lah. Oh. Wah, ada jampolin. Wow, bestnya. Oh, basah. Wow. Kita lompat. Kita lompat. Wow, dalam ke? Ke dalam pun. Tak ada. Papa, ada kucing. Ada Mana? kucing tadi dah mengandung. Ya ke? Sebab perut dia besar. Biarlah dia. Kucing turut. Biarlah dia. Kalau jangan nak lah. Ada anak dia. Lepas. Satu. Adik juru. Awak makan tak tadi? Makan. Kat mana? Oi, adik juru. Dekat tempat kenduri. Tak kena. Dekat basah. Sorry. Oh. Hebatnya sapi.
Okey, cepat. Jom, semua naik atas. Jom sama-sama lompat. Okey. Ready. 1, 2, 3. Oh. Hebatnya. Masuk bilik. Mira. Tengok ni adik. Dahsyat. Dah tergolek. Dahsyat. Wah, Abang Jamal. Lapor Abang Jamal Menang siang. Dia 7. Jadi dah 2 mengendu. Ada je kecil masuk Masuk 4 penggal. Daripada je kecil mak. Ini masuk lagi. Betul daripada Ada tomato, asam apa? Gula. senjawa. Oh, asam Jawa. Gula. baby. Beli Oh, lepas mandi lah baby. Baby tak tidur baby Kena kacau boleh tadi tidur. Dahsyat. Okey, terima kasih. Okey, lagi. Itu baru Ramainya budak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. 9. Kau belum sampai. Itulah tak tahu dekat kat mana. Padahal kau sampai. Saya selalu di kamera. Yo. Oh, boleh ke tu? Yo Allah. Batin merah. Mana? Ada kerja. Ni ada trampolin. Awak nak loncat ke? Ambil. Ambil dalam. Angkat. Sampai dekat tu. Ya Allah. Ni lot. Oh, tanah kosong. Ya. Ada ni lah, ada kebun. Ha? Mana? Cabai. Ada air keluar. Ada air. Yalah. Tak buat lagi. Oh, ada kat rumah. Bosan. Buatlah. Hai, apa? Ada campur sini dia. Wah. Itu kedua dia kan? Acik. Tak tahu belum on lagi. Sini. Ha tu. Jadi kolamnya 1, 2, 1 kolam lah. Nanti yang sebelah sana. Ada orang tu. Ada. Ini saya selalu ada bercakap. Kolam je padat. Tak lompat lagi. Lompat. Sampai tak? Dalam kak, dalam. Nah. 1, 2, 3. Oh. Tu tak ada. Luasan. Api. Mana api? Syok. Dah sama lah no. Nak bekas untuk letak ni Nak ayam yang goreng nanti. Ni ayam ke? Oh, ni okey sotong. Potong belum? Sotong tadi Kak Nur buat. Ni potong. Apa ni? Wah. Sotong. Ni sotong. Okey. Hai. Panas. Tu dia Chef by Dekta. Import daripada Kedah. Mak saya tanya. Mama. Tak ada siapa. Tengok dia jadi hitam lah. Tangan bakar. Wow. Bakar.
kat luar kat situ kan. Saya tak yang masak. Meja. Haji, tak baring? Wah, makan kat sini Dahsyat. Ni orang-orang tua makan atas ni Orang tua sini, yang budak sini. Oh. Ada katil kat luar. Dahsyat. Okey, bah. Abah ni, abah sembahyang. Jangan kacau. Atuk sembahyang. Ada selesai. Mantap. Kucing tak menunggu. Mama. Oh, sedapnya. Mama Dapi. Dalam. Mudah-mudahan sedap. Sedap. Tak tahu kan. Okay. Pegang Nanat, pegang tepi. Ica jangan kuat-kuat Ica dah. Sana. Boleh. Ana nak masuk pegangan. Nak mandi kat dalam. Jom sini. Ana. Kan? Ni. Pakai rajin. Rajin tak Atau batal maut, orang madana maut, Allahumma hawin alina fi sakaratil maut, wal najat min nar wa min hisab. Amin. Ya Allah, dan kami ini kenduri komite lah sebanyak julung-julung kalinya berjumpa. Semoga kita doakan semuanya, terutamanya Abah, Mak, Cik Tun, Cik Unas dan semua yang ada ni di sihat walafiat, banyak umur dimurahkan berjaya dunia dan akhirat. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Amin. Jom makan. Dah jom makan. Ni makan. Fitri masak. Tapi nampak dia penat lah tadi.
Yang paling enak. Enak betul. Dalamnya ramai. Tu. Bila kau ada yang mula-mula memang macam itu aja. Macam kena serbu je. Dia kata sebabnya masak makannya. Masak. Yang sebis memang dia punya apa nak akarnya. Tambah lagi. Kena. Ready. Hai. Alah, asli je. Alah. Ada. Kenapa masuk hidung tu? Oh. Batu maaf mungkin. Yap. Apa lagi ni? Umai. Ni kenapa macam ni ni? Ha, ni kenapa macam ni ni? Aira makan tak Aira? Pergi makan nasi. Pergi makan dengan mama. Nah. Ya, pergi makan nasi kakak. Hai. Dah makan nasi dah? Awak kenapa tak makan nasi? Kenyang. Ah, bila masa bawa makan? Bila masa makan? Tak nampak pun. Dah makan dah? Makan apa? Ustaz. Okey tak? Proses baik kat Dede. Dah Ustaz, dah. Oh, ni Fitri lah. Fitri yang apa? Bakar. Terima kasih si Daus. Si Fitri, Kak Dede. Ya. Semua sekali. Oh, Ustaz. Bersih. Allah cerdaya. Kalau kedai ni Dah mewah. untung besar. Terima Adik yang masak. Kalau tak tahu nyambut tadi, tak jadi. Ustaz. Dia memang ada rasa tu. Ada mana lah. Nak makan ni mama ambil makan ni. Nak makan? Ayah nak makan? Mama tak ada handbag. Tolonglah. Kakak tengoklah. Kalau kau nak main dah kawan-kawan. Sama-sama lah dia nak main. Orang militeri. Wah, dia nak kena bye. Woi, sekali lagi, kejap. Ya aku. Adik nak makan? Mandi. Nak mandi? Okey. Adik duduk. Dalam. Gula yang beli semalam, Pak. Gula yang beli semalam lah. Okey, 1, 2, 3. Ada benda udara. Ada benda udara. Ya. Nana masuk sini. Aku kena masuk dalam penjara. Kan penjara apa? Ni penjara. Nani nak. Nani saksi dalam pondok. Aku pilih aku nak. Asyik kau di situ. Sebab adik.
Nanti buat sebiji mama macam ni. Boleh? Nak. Nak? Ada nak masuk dalam lubang pun tak boleh. Lubang mana? Lubang mana? Nak berenang. Woi, kenapa tu nangis? Azad. Mana kat mana? Boleh. Balas tunggu ah. Dua orang mana? Pada hari ini ialah satu masa yang ditunggu-tunggu, iaitu jemputan di tempat Meja Hamdan di Endau, Rompin, Pahang, Kuantan. Jadi dengan secara spontan kita dapat bersama-sama kumpul pada pagi ini yang dihadiri oleh semua adik-beradik, khasnya adik-beradik Ajmen datang. Yang tak ada cuma Yati seorang, satu family, kerana ada urusan pejabat sekolah dia. Jawablah, tu kasih Wan. Jadi terima kasih banyak kerana dapat melapangkan satu masa malam, yang ini malam Ahad, dapat bersembang-sembang, makan bersama, berkelah bersama, sehingga pagi ini pukul 12 kita dah mula beredar lah ke balik ni masing-masing untuk meneruskan kerjaya di esok hari. Jadi itulah saja, semoga perjumpaan pada hari ini membawa berkat, membawa tuah dan manfaat kepada kita bersama, dan jumpa lagi di tahun-tahun atau bulan akan datang. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah boleh